Tahukah anda bahawa daun pepaya bukan sahaja berguna untuk kesihatan dalaman, malah boleh membantu mengurangkan jerawat secara semula jadi dan berkesan? Kompres hangat daun pepaya adalah cara mudah, murah dan boleh dilakukan sendiri di rumah, tanpa perlu menggunakan produk kimia yang mahal. Caranya, ambil beberapa helai daun pepaya yang segar dan sihat. Cuci bersih daun tersebut untuk menghilangkan kotoran dan bakteria. Kemudian, rebus daun pepaya dalam air selama kira-kira 10 minit, sehingga air rebusan menjadi suam. Setelah itu, rendam kain bersih ke dalam air rebusan tersebut, perah sedikit dan tekapkan kain telah direndam pada kawasan kulit yang berjerawat selama 5 hingga 10 menit. Lakukan proses ini 2 kali, pagi dan malam, untuk mendapatkan hasil yang optimum dan kulit yang lebih bersih. Daun pepaya mengandungi enzim papain yang sangat berkesan dalam mengurangkan keradangan, membunuh bakteria penyebab jerawat, serta mempercepatkan proses penyembuhan kulit yang rosak. Selain itu, kompres hangat juga membantu membuka pori-pori kulit, memudahkan penyerapan nutrien daripada daun pepaya dan meningkatkan peredaran darah di kawasan tersebut. Petua ini sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan tidak memerlukan kos tinggi atau tambahan yang rumit. Amalkan secara konsisten setiap hari untuk melihat perubahan nyata pada kulit anda dalam masa singkat. Cubalah hari dan alami sendiri rahsia cantik alami dari daun pepaya yang mudah, murah dan berkesan.